Soalan seterusnya, apa nasihat pada orang yang berjanji nak bayar hutang tapi sesen pun tak bayar? Dengar baik-baik. Siapa yang berhutang kemudian berniat tak mau bayar, maka dia adalah dikira makan harta orang secara batil, makan haram. Kalau makan haram, solat tidak diterima. Kalau makan dah haram, harta orang tak bayar, maka pergi haji tidak mabrur, tapi mabruk namanya. Faham? Dan yang kita bimbang, Nabi kata laki Allahu yaumal qiyamati sariqa, dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Pasal apa? Tak bayar hutang. Nampak? Nabi pergi rumah orang mati. Nabi dengar orang mati, dia pergi selalu. Dia tanya dulu, jenazah ni hutang orang tak? Ada hutang tak? Orang kata tak ada hutang. Nabi pun semayang. Pergi pula hari lain orang mati. Nabi tanya pula, mayat ni ada hutang ke tak? Orang kata mayat ni ada hutang tak? Bayar tak lagi? Tak bayar lagi. Nabi tak semayang. Jelas tak lagi? Itu penyakit tu. Nah.